Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ibadah yang paling utama selain daripada kita berpuasa dan menghidupkan malam dengan solat tarawih dan juga bertahajud ialah membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Saya nak kongsikan satu tips yang mungkin berlainan daripada apa yang biasa kita lakukan. Kalau di tahun-tahun yang lepas kita biasa bertadarus Al-Quran, saya nak kita semua mengambil langkah yang lebih lagi proaktifnya, iaitu dengan memahami makna Al-Quran. Kalau tak dapat 30 juzuk pun, 1 juzuk pun jadilah, supaya ada kelainan dalam penghayatan Al-Quran kita. Ingat, baca Al-Quran, fahami maknanya. InsyaAllah hidup akan lebih bahagia.